MBS atau Majlis Bandaraya Seremban ialah pihak berkuasa tempatan yang mentadbir Bandaraya Seremban, Negeri Sembilan dan bertanggungjawab terhadap pelbagai perkhidmatan perbandaran. Kerajaan negeri telah meluluskan cadangan untuk menggabungkan Majlis Perbandaran Seremban (MPS) dan Majlis Perbandaran Nilai (MPN) sebagai satu entiti pada 12 November 2008. Penggabungan dan penaitarafan mulai dilaksanakan secara rasmi pada 1 Januari 2020. Istiadat pengisytiharan Majlis Bandaraya Seremban disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Apabila kita bercakap tentang bandaraya ini, mestilah satu cita-cita yang kita inginkan bahawa bandaraya itu adalah satu bandaraya yang selamat, bersih, berdaya maju, ya, dan lebih kepada penggunaan teknologi ya, dari segi perkhidmatan kita, dari segi macam mana kita nak menguruskan. Apa yang saya bayangkan adalah supaya saya ni akan sentiasa bekerjasama dengan pegawai-pegawai kita supaya kita bekerja sebagai satu pasukan untuk kita memantapkan lagi kita punya sistem perkhidmatan kita ini kepada masyarakat supaya bandaraya ini lebih berdaya saing dan menjadi satu mercu tanda. Saya amat berharap supaya Bandaraya Seremban ini menjadi bandaraya terbaik di Malaysia, malah di dunia satu ketika nantilah. Itulah memang harapan kita. Kepimpinan Datuk Bandar mungkin bertukar ganti, namun misi dan visi MBS kekal konsisten dalam memastikan pembangunan serta kemajuan bandaraya diteruskan. Sebagai pihak berkuasa tempatan, Majlis Bandaraya Seremban (MBS) dipertanggungjawabkan untuk mentadbir, membangun serta memodenkan kawasan bandaraya di bawah sediaannya yang meliputi Seremban dan Nilai. Dan sebab akhirnya bandar ini bukan tentang batu bata semata-mata, tetapi tentang kehidupan orang di dalamnya. Itulah harapan saya untuk melihat bandaraya ini, bandaraya kita ini terus melangkah ke hadapan dengan keyakinan, dengan tenaga baru dan dengan semangat kebersamaan.